Ni Abang Ramli dengan Kak Nora. So datang hari ni sekarang ni menumpang buat rumah dah lebih 30 tahun atas tanah bapa saudara. Betul. Bapa saudara sebelum meninggal dah pindahkan tanah tu kepada isteri baru dia lah. Betul Dan isteri baru dia ada anak tiri. Sekarang kedua-duanya tuan tanah tu bapa saudara dan mak saudara dah meninggal. Anak tiri sekarang ni ada hak atas tanah tu. Sekarang ni tanah tu nak dijualnya. Betul, nak dijualnya. Dan Abang Ramli kadang-kadang kena keluar. Okey. Sekarang datang ni ajaknya nak betul, kalau boleh nak dapatkan rumah. Rumah murah Masalah sekarang ni Abang Ramli dah pencen. Bila nak beli rumah murah ke apa, nak pinjam bank. Bank takkan bagi pinjam kerana umur dah lanjut. Itu isunya. So kalau ada tanah sendiri, saya boleh bantulah. Sama ada bawah majlis Islam ke atau apa sebagainya lah. Sekarang ini saya agak bimbang sikit lah. Saya nak mohon rumah, mungkin boleh dapat. Tapi masalah lagi pinjaman. So inilah salah satu isu yang sebenarnya kita perlu selesaikan. Kalau ada rumah transit, contohnya di Muar yang saya perjuangkan, mereka-mereka yang begini usianya, yang tak ada rumah, boleh duduk rumah transit bawah kerajaan negeri. Buat dia, kalau boleh kerajaan negeri sediakan rumah transit untuk warga-warga macam ini yang tak ada anak, tak ada apa, dah pencen, tak ada rumah, boleh duduk rumah transit bawah kerajaan negeri dengan sewa yang murah hingga ke ayat-ayat. Itu ceritanya. Pasal dia pencen kan, boleh bayar pencen. Sekarang kat Muar tak ada. Saya pernah perjuangkan benda ni. Isu-isu ni saya tahu. Cuma kerajaan negeri perlu cakna dengan benda-benda macam ni lah. Ini bukan satu kes je, banyak kes dah yang saya dah jumpa. Malam pun super juga duduk menumpang, hari ni dah kena halau. Tak ada rumah, kita sewakan rumah. So apa yang boleh saya buat sekarang ni, abang kena sewa rumah. Yes, kena sewa rumah dengan harga yang agak-agak berpatutan dengan pencen yang ada ni. Cuba usahakan cari kat area-area situ, ada tak rumah-rumah yang agak murah untuk disewa. Kalau abang tak ada, misal abang tak ada ni, pencen abang, isteri bolehlah bayar untuk sewa rumah. Untuk bilik rumah baru, sekarang ni saya rasa agak susah lagi segi pinjaman. Saya boleh bantu kalau ada tanah, tapi tak ada tanah. Melainkan ada tak tanah-tanah saudara lain yang boleh bagi untuk tumpang? Ada tak? So tanya dulu. Pertama tanya dulu, ada saudara, anak saudara ke yang ada tanah yang tak guna? Boleh bagi bapa saudaranya, mak saudaranya buat rumah, tapi dengan syarat kena ada perjanjian. Takut nanti jadi isu macam inilah. Besok jual kaja. Perjanjian. Ada surat kebenaran, ada perjanjian. Sama. Kedua, kalau tak ada, kena usahakanlah cari rumah sewa yang berkemampuan nak bayar.